Bila kita ni dilahirkan dalam keadaan yang berbeza, kita tak minta pun. Tapi bila kita lahir, buka-buka mata dalam rumah Cina, buka-buka mata dalam rumah Melayu, buka-buka mata dengan fahaman agama, latar belakang budaya yang berbeza-beza. Tetapi kita boleh duduk bersama-sama. Dan ini bukannya perkara yang jadi tiba-tiba. Dulu untuk mencapai kemerdekaan, pelbagai usaha dilakukan. Berjuang, berperang, berkorban, berbunuh-bunuhan, sampailah berunding dengan pihak British, dengan di Britain jumpa Queen Elizabeth Tunku Abdul Rahman nak bincang macam mana kita nak merdekakan negara kita. Sehingga kan kita berbincang macam mana nak buat ni. Sampai kan diletakkan beberapa syarat. Beberapa syarat, antara syarat yang diletakkan adalah kena terima pakai perlembagaan yang ditetapkan oleh negara British. Jadi kita kena ikut. Tetapi kebijaksanaan pemimpin kita yang dulu adalah kita tidak menerima bulat-bulat. Satu-satunya negara Commonwealth yang membuat modified perlembagaan ni adalah Malaysia, Tanah Melayu, Persekutuan Tanah Melayu. Antara yang kita tekankan adalah agama Islam, agama rasmi persekutuan. Tetapi lain-lain agama boleh diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Itu yang indahnya perlembagaan kita. Tak kisahlah Melayu, Cina, India. Yang Cina, India ada yang Kristian, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang apa. Kan? Jadi makna kata kepelbagaian ini disatukan dengan satu asas kefahaman, iaitu kasih sayang bernegara. Jadi menyebabkan kita boleh hidup dengan aman dan harmoni. Tak salah pun. Ada yang bersekolah di sekolah SRJKC. Dan ada juga anak-anak Melayu yang bersekolah di sekolah Cina, di Tadika Cina, di sekolah Cina. Ada juga anak-anak Melayu yang bersekolah di sekolah Tamil. Sebab itu sekolah yang paling dokek dengan Umar. Kan? Dan jadi dapat dia bercakap, bertutur bahasa Tamil dengan baik. Kan? Dapat bertutur bahasa Mandarin dengan baik. Jadi makna kata sekolah-sekolah pendidikan ke apa semua, sistem itu dibuat sedemikian rupa demi untuk menyatukan masyarakat. Bahkan kalau kita tengok dalam Islam juga mengajar kita, bila kita berbeza-beza ini, menghormati perbezaan. Oh, dia macam ni, dia macam ni. Contohlah, macam masjid tiba-tiba nak buat jamuan hari raya tadi, yang dia cakap dia janji dengan saya tu nak bagi sambal tempe tadi tu lah. Kan? Kan? Samsul Debat ni hari-hari pergi mencacah tompek, mencacah makanan, makan heran kan. Tapi insya-Allah. Tapi dia cakap kalau nak boleh suruh buat, dia kata tunggu raya. Baik kau tak payah cakap. Kau nak ada ready kan lah kan. Sekarang ready kan. Tapi saya yakin ni makanan ada, saya yakin. Takkan tak ada. Bukan main lagi pengacara majlis tadi, penceramah yang tersohor, bukan main lagi ayat kau. Takut aku dengar kan. Tak lain tak bukan. Bukan main lagi kan. Jam tu punya up penceramah, takkan makan mihunnya. Kan. Common lah kan, kampung sawah kalau bagi mihunnya kan. Kalau mihun baik tukar okey. Sini awal lagi ni, sompek lagi. Macam tu kan. Tahu tak lauk apa? Tahu tak ada lauk? Ada. Ada? Confirm InsyaAllah. Masya-Allah dah, insya-Allah. Alhamdulillah kan. Bukan apa. Jauh kan. Hari ni kebetulan kan. Dah sampai kampung sawah. Masuk dalam bela jadi perut tu lapar. Takkan mihun. YB pun datang. Common lah kalau bagi mihun. Bagi kurang-kurang ni contoh. Kadang-kadang bila sebut awal-awal ni, sompek lah dia adjust kat belakang tu. Dia dah sebut lah. Jadi maknanya kita menghormati perbezaan antara satu dengan yang lain. Kadang-kadang antara kampung dengan kampung pun lain-lain pula. Yang ni budaya dia lain pula. Bila pergi meminang, macam meminang anak dara orang lain pula adat dan budaya dia masing-masing. Kemudian begitu juga mempromosikan persefahaman antara kaum dan agama.
Dan begitu juga dia menggalakkan, membina perasaan empati dan kasih sayang. Tak kira bangsa, tak kira budaya. Nampak jiran dia, alamak kenapa tu? Apa pasal dia? Sakit ke? Pergi tolong, bawa pergi hospital. Walaupun berlainan bangsa. Kita pula sakit. Ya apa pasal? Hantar apa? Saya hantar, hantar pergi hospital. Dia tolong kita pula hantar pergi hospital. Empati, kasih sayang. Begitu juga menggalakkan kerjasama dan gotong royong. Buat program gotong royong. Selalu tak buat gotong royong kat kampung ni. Selalu. Banyak yang royong gotong daripada gotong royong sebenarnya. Sudah majlis bandaraya yang datang buat gotong royong tu. Yang lain ambil gambar, ya alhamdulillah selesai gotong royong hari ni tu kan. Kalau boleh bukan macam tu lah. Makna kata kita bekerjasama antara satu dengan lain, sama-sama nak jaga kampung kita, sama-sama nak jaga masyarakat kita, sama-sama nak jaga daerah kita, sama-sama nak jaga negeri dan negara kita. Dan juga meningkatkan kesedaran tentang nilai-nilai kebangsaan, dan juga disebabkan kita sayangkan perpaduan yang ada di negara kita. Walaupun kita dah dengar-dengar, kita dah mula dengar ada orang cuba meniupkan semangat-semangat yang tak elok, berlaga-lagakan antara satu dengan lain. Jaga porak kita, jaga kampung kita ni, jaga masyarakat kita. Jangan kita berpecah-pecah, jangan. Macam pesan saya tadi, politik 5 tahun sekali ngundi pangkah tu dia. Tetapi kita sesama masyarakat baik. Itu saja. Dia nak pilih apa tu hak masing-masing. Kita nak pilih apa hak kita. Tetapi jangan disebabkan itu kita bergaduh. Jangan. Benda tu kalau bercakap menyebabkan bergaduh, baik diam, jangan cakap. Itu je. Kita tahu, kalau kita dah tahu dia ni memang kalau cakap pasal ni gaduh, buat apa cakap lagi? Kan? Yang seorang tu paling pantang buka pasal jando. Jangan buka cerita jando. Marahlah kawan tu. Jando tu kan. Jando tu lawa tu kan. Kau diam, marah dia. Rupa-rupa suaminya telah pun memilih janda tersebut. Contohnya lah. Kan? Jadi makna kata kita dah tahu apa yang dia tak suka. Jangan kita sebut. Dan begitu juga kita nak elakkan perpecahan ini, sebab memang itulah yang ditunggu-tunggu oleh musuh negara. Dan bila kata tadi merujuk kepada apa yang Nabi buat, Nabi kita ketika peristiwa hijrah. Bagaimana Nabi daripada Mekah ke Madinah, daripada Mekah ke Yatrib, Nabi persaudarakan Ansar dan Muhajirin. Bayangkanlah Muhajirin tu yang tak ada apa-apa, dipersaudarakan dengan puak Ansar. Sampai offer dah. Sampai kan, kalau kita tengok Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh Sa'ad bin Rabiq, orang kaya di Yatrib, di Madinah. Ni, aku ada banyak tanah, kau cakap yang mana kau nak. Kau cakap, ladang kurma, kebun kurma, mana satu kau nak? Jawab Abdurrahman bin Auf, semoga Allah memberkati kamu. Aku tak nak. Lah, tak nak, tak apa. Aku ada ramai bini. Aku ada ramai isteri. Kau pilih mana satu yang kau nak. Ui, kalau kita lah kan, suruh pilih bini orang. Macam ni lah kan. Mana satu nak ambil. Tapi dia kata apa? Dia kata, semoga Allah memberkati kamu. Aku tak mau. Maknanya, Abdurrahman bin Auf tidak mengambil kesempatan atas kebaikan orang lain. Itu cara bersaudara. Tetapi masyarakat kita hari ni, bukan di kampung sawah ni, luar. Ni kampung sawah belah-belah Afrika sana, bukan sini. Mengambil kesempatan atas kesempitan orang lain. Tipu sana, tipu sini. Nampak tak? Ambil kesempatan. Letak muka Samsul Debat macam ni. Atas kepala tu, pelaburan patuh syariah. Bayar 300, bayar 500, dapat ribu-ribu. Tidur duit masuk, membohong. Dia letak muka saya Haryanto dengan Amin Idris. Aku kata mana aku nampak gambar ni. Rupanya dalam tazkirah malam Jumaat tu, yang Astro, dia edit jadi poster tu, pelaburan patuh syariah. Ramai yang tertipu. Samsul Debat ni untuk pengetahuan semua, pelaburan-pelaburan termasuklah tak handsome, tak apa, janji kaya pun dia tak masuk. Jangan mengada-ngada. Dah kono tipu baru nak tanya. Hari ni ramai tengok pergi umrah pun tipu. Yang baru ni, tiket ya balik, tiket balik tak ada balik. Huru kawan tu tak boleh balik. Sekarang ni, hari tu dekat Sarawak ada 13 orang kena tipu. Letak muka saya dengan muka sahabat saya yang Indonesia tu, yang Andy Teka tu.
Yang golak react video saya tu lah. Kan? Saya dengan dia letak muka kami berdua dan 13 orang kena tipu kat sana. 3 hari sebelum berlepas dia kata tangguh. Kawan tu dah beli hotel transit dekat KL. Kan? Dah beli dah tiket daripada Madinah nak pergi ke Dubai, dah ada conference lepas tu burn. Kena tipu. Pagi yo-yo orang masjid kalau sawah dah nak kampung sawah dah hantar dah. Cik Azan dah masuk kereta nak pergi KLIA, nak pergi umrah. Malam tu dah hafal dekat masjid. Belakang imam duduk. Kau tak payah kau? Balik hari yo. Bukan balik hari dah kena tipu. Ramai orang macam tu. Jadi Nabi persaudarakan. Jadi apa kata Abdurrahman bin Auf? Sambil Rabi, kalau kau tak nak bini aku, kau tak nak tanah, kau nak apa? Cukuplah tunjukkan aku mana jalan pergi ke pasar, aku nak berniaga di sana. Apa lagi? Nabi damaikan puak yang bergaduh ni. Aus dan Khazraj. Berpuluh-puluh tahun bergaduh. Walhal dulu Aus Khazraj ni sama-sama memerintah Yathrib. Berpuluh tahun bergaduh. Sampai kan Nabi tanya, kenapa kamu bergaduh? Dia kata, entahlah Rasulullah. Dah lama bona dah gaduh. Lupa dah sebab janji gaduh tu. Akhirnya sebabkan semua dengar cakap Nabi, semua ikut Nabi, mereka berdamai. Bayangkanlah, berpuluh-puluh puak kabilah, beratus kaum, Nabi satukan dalam perlembagaan Madinah, piagam Madinah. Itu sebabnya our Federal Constitution, perlembagaan persekutuan itu ada merupakan undang-undang tertinggi. Itulah yang menjaga negara kita. Hormat antara satu dengan yang lain. Masing-masing haknya dijaga. Kalau orang tu didakwa, ada haknya di bawah perlembagaan. Kalau orang itu dia rasa diri dia tak bersalah, ada haknya di dalam perlembagaan. Orang tu nak berniaga, ada haknya dalam perlembagaan dan undang-undang. Jadi semuanya dijaga. Dan kalau kita tengok sebanyak 43 fasal perjanjian yang ditandatangani dan dipersetujui oleh seluruh penduduk Madinah. Macam tu juga kita. Kita kena mengangkat perlembagaan persekutuan itu sebagai undang-undang kita, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan kepatuhan dan keakuran kita kepada peraturan dan undang-undang, kita akan hidup dengan aman dan bahagia di Malaysia yang kita cintai. Wallahu a'lam. Terima kasih.